Orang kata tak cukup, dia kena ada upgrade. Kena ada upgrade, kena ada penambahbaikan. Kualiti kursus kahwin tu. Kursus kahwin tu perlu, cuma dari sudut modul dan juga silibus ni perlu ditambah baik. Substance. Sebab kita berada di zaman AI, sekarang ada zaman AI, zaman orang teknologi, belajar nak kahwin-kahwin zaman semua keras. online aja Betul. sekarang ni kan. Kan, jadi maknanya dia menuntut kepada ilmu. Jadi yang pertama sekali kalau tanya apakah faktor utama, di antara yang dikeluarkan oleh statistik Mahkamah Syariah juga menyebutkan faktor kewangan lah nombor satu. Betul, ekonomi. Kan? Tadi pun saya ada sebut, orang kaya pun ada yang berpisah. Ada. Kan? Orang kaya pun ada yang berkahwin. Orang kaya pun ada yang berpoligami. Orang miskin pun sama juga. Maknanya keadaan itu dia semua orang melaluinya. Pakar psikologi, saya tak ingat nama dia pernah sebut, dia kata if you cannot be a good partner, be a good parent, dia kata. Ni zaman sekarang ni dia kata, istilah ni sangat penting. Contohnya kita dah ada anak. Sebelum kita nak buat sesuatu perkara yang akan menjejaskan masa depan kita dan anak kita khususnya, fikir baik-baik, itu sudah memadai menjadi satu azimat kepada kita lah. Bak kata kartunis, seorang kartunis pernah berkata, cinta tak semestinya bersatu. Dahsyat tak? Cinta tak semestinya bersatu. Tadi pakar psikologi, ini kartunis. Wow, semua dia. Kartunis pun boleh guna. Boleh guna. Boleh jadi hujah. Kemudian selain pada masalah ekonomi, kita tak nafikan ada yang isu pembaziran dalam perbelanjaan keluarga sehingga menyebabkan berlaku krisis. Betul. Sampai yuran anak pun isteri kena bayar. Kan ada yang suami ni masalah minta masuk kaki judi judi, duit banyak habis di tempat yang tak sepatutnya sehingga isteri yang menanggung. Kemudian nanti mana perginya lelaki qawam jadi ustaz kan? Yang lelaki kuat jadi tidak ada kekuatan di situ. Kemudian yang kedua masalah apa? Masalah kurangnya penghayatan ataupun ilmu agama. Sebenarnya ini juga sebenarnya penyumbang utama ustaz. Kalau marah macam mana pun kita, kalau kita didasari atas iman, insya-Allah kita boleh kawal keadaan itu. Orang kata apa, sedangkan lidah ustaz lagi kan tergigit. Ini kan pula suami isteri itu yang tidur kat kandang kuda ustaz. Kandang yang mana faham. Nasib baik ada kandang kuda. Nasib baik. Kalau tak ada kandang Kalau tak ada kandang kuda. Maaf, saya terlampau single untuk perbualan ni. Tapi betul juga cara nak menyelesaikan masalah rumah tangga pun kalau kita berlandaskan Al-Quran dengan As-Sunnah tu dia lain dengan orang yang tiada cukup ilmu tu kan. Sebab tu ada unit suluh ustaz yang mendamaikan itu. Mesti ada ruangnya, mesti ada punya. Kadang-kadang saya setuju dan amat bersetuju pentingnya ilmu, pentingnya pendidikan, pentingnya bagaimana dibesarkan dalam suasana rumah tangga yang dia lihat ibu bapa dia mewariskan suasana yang baik sebagainya, pentingnya Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tetap juga hatta orang yang membaca Al-Quran, hatta orang yang membaca hadis pun boleh tersilap. Ulama pun boleh tersilap. Apatah lagi yang tiada orang ilmu biasa. langsung. Kalau saya boleh rujuk kepada kes yang berlaku secara masyhurnya dekat di India, bermula kes ni 1975 dan berakhir pada tahun 1985, di mana seorang perempuan ini, saya tak ingat nama dia, diceraikan oleh suaminya dan suaminya tak memberi nafkah. Jadi kes tu dirujuk kepada Mahkamah Syariah. Dan perempuan ni bawa kes tu ke Mahkamah Sivil. Jadi dah berlaku pertembungan antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil yang berkaitan dengan hak wanita selepas diceraikan dan hak anak-anak. Dalam cerita itu dia portray, maknanya orang yang alim, orang yang tahu hukum pun memang boleh terjerumus kepada kesilapan. Jadi ini kena hati-hati sangat. Takut bila dengar ni dengan statistik yang membimbangkan. Tapi janganlah takut sampai tak nak kahwin. Nak cuba orang yang takut nak kahwin dengan saya jangan ni. Trauma. Okey, trauma tu topik yang penting sebenarnya. Lagi-lagi budak-budak zaman sekarang Gen Z kan. Ada yang menggunakan alasan, saya trauma sama ada daripada pasangan sebelumnya ataupun trauma tengok mak ayah dulu pernah bergaduh bercerai-berai contohnya kan. What is the right way untuk kita advise diorang bahawa tak semestinya apa yang parents kita lalui kita akan lalui juga tu ustaz. Baik, nombor satu kita kena faham konteksnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Maksudnya tak semestinya kita bila kita dah tengok kesilapan berlaku dekat orang lain mesti berlaku dekat kita juga. Dan kita mesti seolah-olah macam mewarisi kesilapan itu. Sebab kita tak pernah cuba dan kita tak pernah tahu. Dan sebab itulah sekali lagi kita sebutkan dari sudut ilmu, kenapa berkahwin dan apakah Islam membenarkan perkahwinan itu, menghalalkan hubungan antara lelaki dengan perempuan itu atas dasar apa. Jadi bila difahami dasar itu, maka barulah kita boleh membina kerukunan rumah tangga itu berdasarkan dasar itu, bukan berdasarkan cerita orang sebelah, bukan berdasarkan cerita yang dalam medsos, bukan berdasarkan curhat-curhat, bukan berdasarkan confession, drama-drama Melayu kita. Yes, dan seumpamanya.
You cannot learn from that. You boleh ditonjolkan musik drama dan sebagainya, tetapi sebenarnya apa pengajarannya dia? Bukan dengan coach-coach dan seumpamanya ya. Okey. So benda-benda ni saya teringat Masjid Nabi di Madinah itu ada satu jawatan namanya Muftil Masjid. Dia ni menjadi mufti di dalam Masjid Nabi. Persoalan hukum hakam orang tanya kat dia. Mudah aja. Kalau kamu berlaku sesuatu dalam rumah tangga, balik kepada 4 perkara ni. Pertama sekali, memang Allah Taala sebut dalam ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Okey, 3 benda ni, 3 aspek yang Tuhan sebut dalam Quran. Nombor 1 as-sakinah, nombor 2 mawaddah, nombor 3 rahmah. Okey, nombor 1 sakinah, ketenangan. Okey, tengok apakah aspek ketenangan. Dia kata ambil satu kertas, bahagi 4. Buat list. Sakinah, mawaddah, rahmah. Okey, sepanjang perkahwinan, apakah ketenangan yang kau pernah dapat? Jangan cerita lagi bab yang membengangkan dan juga menjadikan pergaduhan tu. Tengoklah sakinah apa. Apa aspek yang pernah menjadi kerukunan dan kedamaian rumah tangga. Nombor 2 aspek mawaddah. Tulis. Kebahagiaan. Kasih sayang. Suami kita sayang. Macam mana dia sayang kita? Tulis. Momen. Dulu waktu awal kahwin beli bunga. Waktu awal kahwin dia angkat saya. Sekarang ni dia pun tak larat angkat dah. Contoh. Okey. Nombor 3 rahmah. Ihsan tu. Macam mana suami tunjukkan ihsan. Nombor 4, apa yang sepatutnya suami harap kat kita, kita pun tak tunaikan. Tu tengok kita. Bagi kita reflect. Koreksi diri. 4 benda ni suami buat, isteri buat. Baru tengok balik, compare balik. Patah balik kepada basic. Basic apa? Basic yang Tuhan tetapkan. Sebab selalunya kita lari daripada Tuhan sebelum kita merujuk kepada Tuhan. Dan sebenarnya sebelum kita nak mengadu kepada orang lain ke apa, yang pertamanya kita mengadu kepada Allah Taala dalam sujud kita, dalam solat kita. Sebenarnya nak cakap dalam solat pun kadang-kadang kita berjalan, doa dalam hati pun ada kira doa juga. Ada satu kes yang benar berlaku di negara Arab. Berlakulah sesuatu dekat rumah tangga dia orang. Suami tu buat macam mana? Dia keluar daripada rumah, daripada subuh, dia duduk di masjid dan dia istighfar sepanjang hari sampailah Isya. Dan bergaduh tu seolah-olah memang betul-betul nak pecah dah rumah tangga tu. Bila sampai saja di rumah, dia buka pintu, isteri dia dah tunggu depan pintu. Isteri dia cakap, aku minta maaf. Dengan tak perlu cakap apa-apa. Tak perlu. Istighfar aja. Seorang suami, let it be. Tenangkan diri, istighfar, balik pada Tuhan. Tadi, soalnya balik pada Tuhan. Kita dosa dengan Tuhan. Jadi siapa yang nak jaga rumah tangga kita ni selain daripada kita? Kuasa yang paling hebat adalah Allah Taala. Masya-Allah. Tadi Dai ada sebut sikit pasal institusi kekeluargaan ni di mana isteri yang menanggung suami, menanggung family kan. Ini pun agak common zaman sekarang sebenarnya. Culas nafkah. Isterinya yang tanggung family, tapi suami sombong, suami sangat-sangat sombong. Padahal dia tak tanggung keluarga pun. Salah ke kalau perempuan tu yang sebab dia bergaji lebih contohnya? Salah ke Dai kalau dia kena dapat persetujuan daripada suami terlebih dahulu untuk menanggung keluarga? Saya melihat kepada konteks sirah lah. Senang kita rujuk sirah aja. Contoh, kita lihat siapa wanita yang paling kaya dalam sejarah Islam. Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia nak pergi Mekah kan. Kita lihat bagaimana di sebelah Bukit Marwah tu ada rumah Sayyidatina Khadijah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam sebahagian pandangan ulama menyebutkan hampir 2/3 kekayaan di kota Mekah ni dimiliki oleh keluarga Khuwailid, Ustaz. Maknanya kaya betul. Kan tenda-tenda kat Mekah ni semua dimiliki oleh keluarga dia, Ustaz. Tetapi apabila wafatnya Sayyidatina Khadijah, seluruh hartanya telah dihabiskan untuk Allah dan Rasul. Ini satu jihad menggunakan harta yang bukan sahaja untuk keluarga tetapi untuk Allah dan Rasul. Maknanya kalau kita tanya diri kita mungkin sebagai isteri yang ada yang menonton kita pada hari ini, apa pengorbanan yang pernah kita buat untuk suami? Ustaz, 3 orang Ustaz, belah perut Ustaz. Ni tak cukup ke pengorbanan saya sebagai isteri Ustaz? Why always me Ustaz? Kan contoh. Dia pun drama juga kan. Belajar daripada kena macam ni kan. Why always me? Sekejap lagi kalau panjang lagi keluar Korea. Lah. Drama. Kencana Ustaz. Kencana Ustaz. Maknanya Allah Ta'ala uji orang perempuan ni di sudut emosi Ustaz. Betul. Tetapi kalau kita lihat bagaimana ketangguhan seorang wanita yang bernama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra,
anak-anak yang dibesarkan, termasuklah anak-anak tiri dengan suaminya dulu kan, ditinggal bersama satu rumah dengan Nabi SAW. Maknanya kalau kita rasa hari ni suami nak pinjam RM50, abang nak isi minyak kereta, gaji lambat sikit, Nur Nilam Sari pinjam 100. pinjam 100 Nur Nilam Sari. Ni pinjam tau, jangan lupa ni bayar 150 balik tau nanti. Barang beken benar kak, bawa tenang kak, ni suami akak bukan orang lain kan. Sedangkan Khadijah seluruh hartanya diberikan untuk Rasulullah. Tapi kita hari ni kalau suami nak pinjam sikit pun kita berkira. Awak keluar bekerja pun suami yang benarkan tau. Kalau suami tak benar kau tak boleh keluar bekerja. Tak masalahnya kalau si tak keluar bekerja, dia pun miskin ustaz. Dia lawan balik kita. Ini masalah konflik yang sering berlaku. Antara punca utama juga yang berlaku disebabkan kita dalam kehidupan berkeluarga sering membanding-tarakan kehidupan kita dengan orang lain. Betul. Lagi-lagi dengan media sosial. Media sosial pandai. Tengok jiran pergi berjalan. Ni apa hal? Kahwin ni tak pergi mana-mana ni kan. Suami dia kata, saya bukan tak nak awak pergi mana-mana. Dulu masa sebelum kahwin, masa kita bertunang, saya dah sebut lah kalau dah jodoh tak ke mana, itu yang tak ke mana-mana tu. Allah. Kan? Bijak. Bijak juga kan? Dapat suami lawyer buruk pula. 50 tahun kahwin tak ke mana? Tak pergi mana. Sebab kalau dah jodoh tak ke mana, dia kata. Allah. Maknanya ini juga antara perkara yang tak ada keromantisan dalam rumah tangga kan. Kata nak kita bikin romantis, tapi tak romantis-romantis. Maknanya akak kalau dapat suami tak romantis, jangan sedih. Masih ramai lagi orang yang mungkin jauh tak bernasib baik seperti kita. Tapi maknanya kita sebelum kita nak menuntut daripada orang, tanya tadi Ustaz dah sebut dah, buat list. Sakinah, mawadah, warahmah. Last sekali tu kan? Apa yang kita dituntut untuk memberi tapi kita tak bagi. Jadi maknanya dari sudut kita mungkin ada kekurangan, jangan mencari yang sempurna. Tetapi sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Kenu jangan cari yang sempurna. Manakah wanita idamanku, bidadari syurgaku di mana? Tapi itulah saya nak try ta'aruf lah. Kalau ta'aruf tu pun boleh tak dan aspek mawadah, sakinah dengan warahmah tu awal-awal kita dah tengok dah macam ada tak aspek-aspek ni. Tapi sebenarnya sebelum kahwin tu dia punya realiti tak keluar lagi. Tak keluar ya. Kepura-puraan je. Kepura-puraan je. Saya akan tahulah satu hari nanti ya. Tak lama lagi. Sebab saya akan ta'aruf tak lama lagi lah nak sebut. Amin. InsyaAllah. Amin. Semoga Allah restu dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Okey, sedikit dari Ustaz. Mungkin Ustaz boleh bagi tips sikit kepada mereka yang mungkin tengah berhadapan dengan masalah rumah tangga. Apa pun yang berlaku, sentiasa kembali kepada ajaran agama, sabar meskipun mudah di lidah tetapi amat payah untuk diterjemah. Fikirkan sebelum melakukan sebarang tindakan, hati-hati sebelum kita melukakan hati. Sentiasa melihat kepada ruang yang lebih baik. Jika tidak ada dan berpisah itu adalah jalan keluarnya, maka bertemulah kerana Allah, berkahwinlah kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Dari Anas nak tambah sikit? Beberapa orang yang pernah bertanya pandangan saya kata kalau sebelum kahwin nak tanya pandangan, lebih baik tanya pada orang, terutama para alim ulama. Dan mereka tanya pada para ulama, dan saya tanya balik orang yang tanya tadi soalan, dia kata apa jawapan mereka bila tips untuk orang yang nak kahwin. Dia kata satu je, tadi Ustaz Sunil sebut, sabar. Every single situation sabar, dia kata. Ulama tu kata kamu sebelum kahwin pun sabar, masa dah kahwin pun sabar, lepas kamu dah tak ada apa-apa pun kena sabar. Dia kata. Maknanya tips dia short bara, sabar. Sabar tu nak diterjemahkan bagaimana? Wallahu a'lam. Hanya orang yang melalui saja tahu. Contohnya lepas dah kahwin dengan Ustaz, mungkin dah tak ada jodoh. Ya, isteri tak bagi yang jumpa anak, sabar. Kita ada Allah tempat kita mengadu. Saya dah bagi nafkah Ustaz, tapi dia keluarga mentua dah halang untuk saya jumpa anak. Sabar. Sabar. Doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kunci yang paling utama. Dan yang kedua, jangan takut untuk berkahwin. Kerana kahwin ni dia menyempurnakan agama kita Ustaz. Hidup tak mahal, tapi gaya hidup yang mahal. Dia tiap episod bagi pantun-pantun, bagi dia punya quotes-quotes gitu ya. Baik, jadi daripada perkongsian hari ini kita dapat tengoklah yang seelok-eloknya kita kahwin tu niat tu kena betul ya. Nak mendirikan rumah tangga merupakan satu sunnah yang cukup-cukup dituntut sebenarnya kan, untuk mendirikan masjid. Tapi nak kahwin kerana Allah, kalau ia pun ada masalah rumah tangga yang tak dapat diselesaikan dan mungkin berakhir dengan
dengan perceraian kerana Allah Ta'ala juga. Dan macam Da'i cakap berulang kali tadi, sabar. Perkahwinan ni bukan mudah sama sekali ya. Semoga saya akan jumpa jodoh saya. Amin. Dan kalau ada siapa-siapa yang tengah ada masalah rumah tangga, semoga semua urusannya dipermudahkan. Amin. Semoga Allah mudahkan semuanya, insya-Allah. Hari tu saya dah kata saya nak invite diorang berdua ke episod seterusnya. Sekarang saya macam invite lagi sekali lah. Boleh tak? InsyaAllah. Alright, jumpa lagi episod seterusnya dalam Nur AI Dunia Decode. Assalamualaikum.